Nama Muhammad Rafi bin Sani. Pada tiket ni Semeruk. Bini ada anak 3. Lepas tu ke laut 18 tahun, ada 18 tahun rasa. Masuk 19 lah. Saya salah seorang penerima bantuan Touchpoint enjin 40. Masa sebelum boleh enjin lama pakai dulu. Masalahnya sebab enjin lama dulu nak pergi jauh tak boleh. Sebab enjin uzur benar. Enjin uzur benar tu maknanya pendapatan kurang lah. Nak pergi jauh tu sebab pun 2-3 bulan baiki sekali. Tak boleh nak ni. Tak boleh nak pergi jauh pada 10 orang. Apabila boleh bantuan Touchpoint ni, boleh pergilah jauh 10 orang juga. Tapi pendapatan tu nampak lebih sikit lah. Baru boleh enjin baru je. Enjin lama tu pendapatan boleh lah 1000. Bila dapat enjin baru batu Touchpoint ni, boleh lah 2000 pendapatan. Maknanya berlebih lah. Ikan tambel, kita main ikan tambel lah. Maknanya ikan tambel ni kita bagi toke separuh, hak separuh lagi kita buat ikan kering. Maknanya pendapatan tu 2 tempat lah. Nak buat semua tak boleh. Sebab ikan ni kalau kena banyak-banyak. Sebab kita toke kecil. Tu ketuk berair ni. Luar tu kita bagi toke lah, toke macam apa? Tok berair lah. Tok berair dia ambil lah sikit-sikit dia ambil. Kalau buat banyak tak ambil. Gitu. Mana dia boleh ambil tu dalam 30 kilo gitu. Macam tak boleh musim kelawak, kita bagi-bagi pokok, bagi-bagi perahu. Gitulah. Boleh goyak ah. Masa ni ah. Hak dulu dengan sekarang. Dulu pendapatan tu kira nak makan tu kira beringat. Ni boleh lah lebih-lebih tu, ada lebih lah untuk makan tu anak-anak tu. Apa boleh terima bantuan Touchpoint. Itulah. Masa yang lama dulu baru nak boleh nyipir BT juga. Masalah enjin lah. Enjin lama dulu. Kena beki kadang-kadang 5 bulan 2 kali beki, tak nak nyipir. Apa boleh Touchpoint ni enjin baru 40 ni boleh lah nyipir enjin baru. Macam bantuan enjin ni LKM ni saya sudah merasai. Kalau ada bantuan LKM lagi, bagilah ke orang yang tidak boleh bantuan LKM lagi untuk merasa supaya saya rasa. Saya mengharap enjin 40 ni duit simpanan saya buat 40 ke laut ni dengan enjin 40 ni saya harap saya akan pembesarkan lagi enjin 60. Senang saya nak buat kerja lebih pada jauh pada hak skala. Ya. Terima kasih LKM.